Okey, hampa tengok komen ni. Ni real case study. Bukan yang aku cerita-cerita saja, tapi ni feedback daripada Kim Laura. Ni feedback. Feedback real. Memang penat kalau sampai terus buat umrah. Masa saat itu hampir-hampir nak pitam. Mata betul-betul tak boleh buka sebab terlampau penat. Didingkarkan apa semua, kira hampir 24 jam tak tidur. Kan aku dah bagi tahu sebelum ni. Ni terutama orang yang first time nak pergi umrah, tolong ambil penting, tolong ambil serius. Perjalanan kita kena faham. Daripada rumah nak pergi airport, satu perjalanan. Kalau siapa duduk KL mungkin sejam, okey lah, Lembah Kelang. Tapi kalau daripada Kedah nak pergi KLIA, dah lama mana dah. Lepas tu sampai KLIA, berapa lama pula nak check in. Lepas tu nak taklimat lah, apa semua, nak tunggu boarding. Tunggu boarding saja pun dah sejam lebih sebelum nak masuk kapal terbang. Masuk kapal terbang, perjalanan ni kalau direct ni 8 jam, 7, 8 ke 9 jam. Sampai airport je dah, nak urus apa, cop pasport, nak urus ambil beg dan sebagainya. Dan perjalanan nak pergi ke hotel tu dah berapa jam. Dum-dam ish, tak kurang belah jam lah, senang cerita, tak kurang belah jam. Lepas tu nak pergi buat umrah lagi. Sebab tu perjalanan nak mengerjakan umrah memang sangat memenatkan. Bukan nak cerita bila penat jangan buat umrah, tidak. Sebab itulah kita perlu pada perancangan yang baik, perancangan yang teliti. Macam aku dah cerita sebelum ni, kita kena, benda yang paling penting, kita punya kepala otak, mindset. Sebab kebanyakan jemaah-jemaah bila mindset, orang kata apa, pemikiran kita tak kuat, kita pergi nanti tiba-tiba diuji sikit, beg hilang, beg tak sampai kat hotel, bellboy tak ada tolong nak angkat beg, kita mula beremosi, kita mula nak marah kat kawan, marah kat mutawif, marah dekat tak kira lah siapa saja. Jadi sebab itulah kena hati-hati. Bila mindset kita kuat, aku nak pergi ibadah kerana Allah, aku nak buat yang terbaik, apa saja dugaan, moga-moga aku boleh bersabar. Penting, sangat penting mindset. Kemudian yang lain ni barulah my preparation. Macam aku dah tunjuk tips macam mana nak cari seat yang selesa, macam mana prepare daripada Malaysia sebelum kita nak naik flight tu, sehari sebelum apa kita perlu buat. Dan kena ingat untuk orang yang nak fly, orang yang nak bermusafir ni, biasanya ni kalau aku biasanya kalau nak fly, malam sebelum flight tu mesti tak boleh tidur. Siapa ada kejadian yang sama berlaku macam tu, memang tak boleh tidur. Jadi itu jam. Sebab apa? Walaupun dah kerak fly pun, esok nak fly ni, beg kemar dah, dia tak boleh tidur. Mungkin sebab excited, mungkin sebab wallahualam, tak tahu nak kata. Tapi itu kejadian yang berlaku dekat aku. Jadi kalau siapa yang hadap benda yang sama, kena ingat, jaga, kena cuba. Tak boleh tidur pun, cuba letak kepala, cuba relak, cuba tenang. Jangan minum orang tempat kafein, kopi. Elakkan benda-benda yang mengganggu kita daripada tidur. Cuba aturkan benda-benda macam tu. Lepas tu bila naik flight, cuba sedaya upaya janganlah duk menonton movie time tu, janganlah duk, cuba rehat secukupnya. Jaga pemakanan. Sebab itulah dalam flight mereka bagi penutup mata tu. Kalau tak boleh tidur atau tak boleh relak, tutup mata, letak tu benda yang dekat telinga tu, yang dalam flight mereka bagi, letak, rehat. Sampai cuba curi waktu sebaik mungkin untuk rehat. Istilah yang paling tepat adalah cuba curi masa. Sampai di hotel sekalipun, lepas check in akan ada masa lebih kurang sejam. Biasanya mutawif akan bagilah. Curi masa tu untuk relak walaupun sekejap. Supaya apa? Supaya target kita yang utama ni, nak buat umrah ni, dapat buat umrah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan tenang. Dan kena ingat, Mekah sepanjang kalau 5 hari 6 hari memang orang kata apa, hasil memang penat. Sebab kita nak ibadah hari-hari, kita nak tawaf hari-hari. Jadi benda tu memang memenatkan. Tapi kepenatan kalau kita manage dengan baik, kita akan rasa satu benda yang sangat-sangat best. Kita akan rasa benda sangat-sangat puas. Tapi jangan sampai kita nak mendera, orang kata apa, memenatkan diri kita dengan benda-benda yang penat, yang pelik-pelik. Sampai nak ibadah pun tiba-tiba demam, habis tak boleh ibadah. Hari pertama, hari kedua dah demam. Jadi sebab tu kena jaga kesihatan. Ni, baca komen ni, cuba hadam, cuba faham, prepare mental dan fizikal. Mental dan fizikal, dua-dua kena prepare.
Okey, moga bermanfaat. Kalau ada feedback boleh letak kat ruang komen. Jangan lupa like, komen dan share macam biasa. Okay, 7 benda penting. First time nak pergi umrah? Okey, 7 benda penting yang perlu ada dalam beg hand carry. Faham kan beg hand carry ni apa? Hand carry ni beg yang kita nak bawa naik atas flight. Tak kira lah sama ada galah ke ataupun bawa tangan ke, yang penting bukan check in di bawah. Okey, yang pertama sekali, benda ni sangat penting. Benda ni setiap tahun mesti aku akan pernah hadapi isu ni. Setiap tahun berulang walaupun dah berkali-kali pesan. Benda apa? Ubat-ubatan. Ubat-ubatan pastikan letak dalam beg hand carry. Bawa dengan kita. Kalau rasa ubat tu sangat penting, dia ada lagi yang kita hand carry ni, kita bawa beg box tu ataupun beg galah. Tapi dia ada lagi satu sling bag. Kalau ubat tu penting, letak terus dalam sling bag. Sebab bila kita dah fly 8 jam tak makan ubat, lepas tu sampai di sana kita tak tahu bag luggage tu. Ni aku cerita worst. Ada orang kadang-kadang tiba-tiba ada isu apa semua, bag tak sampai, lagi bermasalah. Kat mana kita nak cari ubat pada time dan ketika tu? Okey, kalau siapa tak ada masalah kesihatan, contohlah dari segi ubat-ubatan lain, vitamin dan sebagainya, pun lebih baik letak dalam beg hand carry. Yang kedua, tengok road mana kita nak pergi. Kalau masuk umrah dulu, okey. Kalau masuk umrah, kalau masuk Madinah dulu, okey. Kalau masuk Mekah, maka kena prepare kain ihram. Kalau siapa yang tak pakai kain ihram daripada KLA, siap-siap. Maksudnya nak pakai atas flight ke, nak pergi pakai di Taif dan sebagainya, yang penting prepare dalam hand carry. Dan untuk orang perempuan, prepare lah telekong. Senang nak solat ke apa dan sebagainya, sebab duduk dalam hand carry. Yang ketiga, yang ni mungkin ada orang biasa, ada orang tak biasa, iaitu aku nak cadangkan untuk prepare sepersalinan pakaian. Tapi janganlah cari baju yang tebal, kain yang tebal-tebal. Ambil yang simple saja, yang orang kata apa, yang nipis, yang mudah nak salin dan sebagainya. Kenapa? Mungkin benda ni nampak simple, tapi sebenarnya dia ada beberapa isu. Contoh, tiba-tiba beg hampa yang bagasi yang check-in tu tak sampai dekat sana, ataupun lambat, delay, tercicit dan sebagainya, mungkin 3-4 hari. Jadi tak ada sepersalinan je. Jadi hati-hati. Ataupun beg sampai, tapi tiba-tiba kot tengah dalam flight tu pi makan minum ke dalam airport, pi makan minum, tumpah habis kotak. Dekat mana nak cari pakaian nak salin? Jadi sebab tu aku cadangkan bagi ada sepersalinan, tapi carilah kain yang nipis. Yang keberapa? Yang ketiga, yang ketiga dah. Yang keempat, power bank. Power bank aku dah cerita konten sebelum ni, macam mana limit dan sebagainya. Jadi pastikan kalau boleh bawa juga, sebab power bank ni akan jadi penyelamat untuk kita nak guna internet ke, nak guna phone, nak call dan sebagainya. Dan jangan lupa, ada setengah power bank memang ada sedia dengan kabel, ada setengah power bank tak ada kabel. Jadi bawa juga kabel. Sebab apa? Mungkin ada setengah di airport, kalau kita ada power bank, kita boleh simpan. Ada emergency betul-betul bawa pakai. Tapi kalau jumpa plug, kita boleh charge. Jadi power bank dengan kabel. Itu yang keempat. Yang kelima, untuk dari segi dari segi makanan. Dari segi makanan ni maksud dia macam mana? Ada setengah orang, yang ni aku cerita based on pengalaman aku. Ada setengah orang yang perut dia kuat, boleh tahan, jadi tak ada masalah makan minum dan sebagainya. Tapi ada setengah orang yang ada gastrik ke, dia tak boleh kena makan kerak ke. Jadi prepare sikit makanan yang basic dalam beg kita. Kalau boleh tu, orang panggil apa tu, dia macam oat bar, coklat ke apa kan. At least apa tahu bagi kita. Sebab kita kena ingat, bila standard lah ni nak pergi ke airport, 5 jam sebelum dah prepare dah pergi airport. 5 jam sebelum. Lepas tu dalam flight 8 jam. Sampai dekat sana airport berapa jam pula proses. Lepas tu perjalanan pula berapa jam proses. Dum-dam 12 jam lebih. Betul dekat airport ada makanan, betul dalam flight ada makanan, tapi adakah kita makan dengan proper makanan-makanan tu? Takut makanan-makanan tu kita makan tak proper, jadi nanti lapak dan sebagainya. Biar at least ada basic makanan sikit. Kemudian yang ke-6, botol air. Konten sebelum ni aku cerita kalau siapa nak berwuduk, bawa botol wuduk. Yang ni botol air yang aku masukkan adalah botol air minuman. Kalau dia ada, aku tak tahu apa istilah botol tu,
Dia save saat ni je, tapi dia boleh panjangkan. Kita boleh tarik botol tu. Dia macam botol plastik tu. Yang tu bagus. Sebab bila kita dalam perjalanan, dalam flight, dia tak bagi pun minum air banyak. Sebab kita mungkin boleh minta 10 kali minta, dia main gelas besar-besar tu je. Sebab tak mau bagi kita dehydrate, tak mau bagi kita kering. Sebab bila kita dah tekanan dekat atas flight tu, ada setengah orang boleh tahan okey, tapi takut kita tak tertahan ni, yang tu masalah dekat kita. Jadi tu yang ke-6, pastikan bawa botol air. Janganlah isi air daripada awal, tapi bila dah masuk dalam, baru kita isi air dekat dalam. Yang ke-7 sebenarnya paling penting, tapi aku terlupa. Yang ke-7 ni sepatutnya duduk nombor 1 tadi, iaitu dokumen-dokumen penting. Berkenaan dengan dokumen penting ni, apa dia? Pasport, tiket, visa, buku suntikan kalau ada suntik, kad medical card dan sebagainya. Dokumen-dokumen penting ni bagi ada satu kopi. Setiap dokumen ni letak sekali dengan pasport. Sebelum nak travel, check, confirmkan semua dokumen ni, check balik. Bila dah ambil boarding pass, check balik tiket, betul tak boarding, betul tak tarikh dan sebagainya. Kemudian pastikan ada juga satu kopi yang kita letak dalam handphone, sama ada Google Drive ke, buat PDF ke, simpan. Kalau siapa PDIY ni, dari segi booking hotel, dari segi itinerary program, pastikan ada. Sebab benda-benda ni mungkin kita nampak simple, tapi bila kita hilang, bila kita memerlukan, benda ni sangat dia jadi kelang kabut dah, habis dah. Contoh benda mudah aja, visa memang kita print, letak dalam pasport. Andai kata visa tu tercicir, macam mana nak buat nanti bila sampai ke airport? Jadi biar ada satu hard copy, satu soft copy dalam handphone. Jadi kau harap 7 benda penting ni membantu. Nampak simple, nampak kecil, tapi sebenarnya sangat penting. Dan benda ni lah akan menyelamatkan kita di saat kita tengah kelang kabut. Siapa ada pengalaman travel, boleh share, boleh letak kat ruang komen. Kalau ada benda point, siapa nak tips menabung pergi umrah, ni perkongsian daripada Siti Nur Jamil. Siapa nak tips menabung pergi umrah, ni perkongsian daripada Siti Nur Jamil. Ada saranan daripada Ustaz, kalau nak pergi umrah setiap tahun, simpan RM20 per hari, RM600 per bulan. Kalau nak pergi 2 tahun sekali, simpan RM10 per hari, RM300 per bulan. Saya bukan kaki shopping, tapi yang saya amalkan masa bekerja, simpan 25% daripada gaji. Ya, sabar, saya faham. Lain orang, lain kemampuan, lain lain pendapatan. Setiap orang berbeza-beza benda tu. Jadi tak apa, walaupun berbeza, tengok macam Siti Nur Jamil, dia ambil 25%. Jadi kita tengok 25% daripada dapatan kita. Kalau kita buat simpanan, tak setahun sekali, 2 tahun sekali, tak 2 tahun, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, sekurang-kurangnya kita ada perancangan dan usaha untuk dapat pergi ke Tanah Suci. Ini perkongsian yang sangat baik. Kurang-kurangnya kalau kita dah menabung, ni dah menunjukkan usaha dan keinginan kita nak pergi. InsyaAllah Allah akan mudahkan. Terima kasih Siti Nur Jamil atas bagi feedback, bagi komen. Moga-moga Allah murahkan rezeki, Allah lancarkan lagi untuk kita semua dan untuk Siti Nur Jamil juga. Jangan lupa like, komen dan share. Tanam Azam. Siapa nak tips